Dia nangis masa tu dia kecil kan, baby kan. Lepas tu dia nangis. Lepas tu Angah pergilah ni bagi tahu Umi. Masa tu dah pukul 12 lebih malam. Angah bagi tahu Umi ketuk pintu rumah Umi lah. Angah keluar daripada rumah Angah pergi rumah Umi, bagi tahu Umi anak ni asyik nangis je. Lepas tu Umi cakap jomlah kita pergi rumah Pokda. Sebab Pokda tu kan dia pandai ubat orang kan. Lepas tu nak pergilah rumah Tok Uda. Nak pergi rumah Tok Uda. Lepas tu tiba-tiba Umi nak tutup pintu. Angah nak balik, nak ambil kakak Lola, nak dongkong kakak Lola. Sekali tiba-tiba Umi cakap apa, tengok budak tu jalan seorang-seorang tengah jalan. Angah terperanjat lah. Angah pusing lah mana. Lepas tu Umi cakap tu tak pakai baju tu, budak tu berjalan tengah-tengah jalan warna biru. Kata tu biru badannya, kata Umi. Angah cakap dia, mana ada? Pusing tengok tak ada. Ada tadi, ibu nampak budak kecil je jalan seorang-seorang pakai baju biru. Lepas tu Angah tak tahu je. Angah pun jalanlah pergi balik terus ambil kakak Lola sampai je rumah pakcik yang ubat tu kan, Pak Uda tu kan. Lepas tu Pak Uda tu tengoklah kan kakak Lola. Sekali Mak Umi cakap, dia ceritalah kan dekat Tok Uda. Dia cakap tadi masa sebelum nak datang sini nampak ada suatu budak tu tak pakai baju. Dia jalan dekat tengah-tengah jalan. Yelah. Lepas tu dia jalan tengah-tengah jalan, budak kecil. Lepas tu Tok tu cakap apa, Tanta yang nampak tu toyol. Tok dia cakap, Tanta nampak apa, kau nampak toyol tu, kata Atuk tu dengan Umi. Toyol kan kecil kan. Dia cakap, Tanta kau nampak toyol. Lepas tu Umi pun macam dah takut lah. Umi cakap, oh ya ke? Yelah, sebabnya budak ni nangis. Sebabnya kakak Lola nangis, dia cakap kan. Sebab kakak Lola main-main dengan toyol tu. Lepas tu toyol tu pergi, kakak Lola nangis. Kakak Lola takut. Sebab toyol tu dia macam nak main-main dengan kakak Lola lah. Kakak Lola pun main dengan dia. Lepas tu toyol tu pergi tu, kakak Lola tu nangis. Kamu tahu tak? Lepas tu dah bagi ubat, kakak Lola okey dah tak ada nangis lagi. Sebab Tok Uda dia buatkan air Yasin. Lepas tu dah tak ada nangis lagi. Bagi kakak Lola minum. Takut nampak toyol. Masa tu dulu kat kampung kita memang ada toyol. Ada orang bela toyol tu. Ada orang tua tu lah, dia bela toyol tu. Umi pun kenal, Angah pun kenal orang tua tu. Dia bela toyol. Ada bukan jiran tu yang bela toyol.